sou Fizana, binti Alif Alfi. Na festa do fim de semana, só rolê bom, ela chega. Hari ini ialah Hari Palang Merah Sedunia SKKBSR. Antara aktiviti mereka ialah mewarna BBSM. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Apakah aktiviti adik sedang buat sekarang? Aktiviti sekarang ini saya sedang mewarna poster tentang BBSM. Tengok, cantik kan? Kita Abang Faris, berapa lamakah anda sudah menjadi ahli BBSM? Saya dah darjah 6, dah 3 tahun dah masuk ahli BBSM. Saya sangat suka dan teruja. Sekarang, geng-geng TKRS sedang mewarna poster ini. Assalamualaikum Abang Akram. Ya, masalah. Apa yang Abang Akram faham tentang mewarnai poster pada hari ini? Saya menyokong BSMM untuk kemanusiaan. Okey, terima kasih Abang Akram. Korang nak tengok tak hasil kerja BSMM pada hari ini? Tengok ni! Assalamualaikum Alisha. Waalaikumsalam. Apa yang Alisha faham tentang hari PBSM? Saya faham tentang Palang Merah dan tentang keselamatan manusia. Assalamualaikum Adik Arman. Ya, saya. Apakah aktiviti yang Adik Arman sedang lakukan? Hari ini saya mengadakan aktiviti mewarna. Okey, terima kasih Adik. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah objektif program pada Hari Palang Merah Sedunia? Okey, pada hari ini sambutan Hari Palang Merah Sedunia ni diadakan pada setiap tahun 8 Mei. Jadi objektif dia untuk kita memperingatilah jasa sukarelawan ketika peperangan sebelum inilah. Soalan yang kedua. Apakah aktiviti pada hari ini? Okey, aktiviti yang kita jalankan di sekolah Kampung Baru Sri Besar ni, yang pertama murid-murid setiap minggu mewarna poster yang berkaitan dengan Hari Palang Merah Sedunia lah. Yang kedua, sekarang lihat kita buka booth saringan kesihatan murid bagi setiap ahli BBU. Okey, jadi murid akan kira BMI lah. Murid yang buat aktiviti sendiri dan di-guide oleh guru penasihat. Okey, itu sahaja. Wafi, apa yang sedang Wafi lakukan? Saya sedang menjaga kaunter untuk mentimbang berat. Assalamualaikum Nazran. Apakah yang Nazran tengah buat sekarang? Saya sedang mengisi borang saringan kesihatan murid. Kenapa keluar saya? Ayana. Oh, okey, dia tunggu turn. Dalam Assalamualaikum Husna. Waalaikumsalam. Apakah yang sedang Husna lakukan? Saya sedang menjaga murid-murid untuk peperiksaan kesihatan. Okey, terima kasih Husna. Sama-sama. Sekian dahulu untuk episod kali ini. Bye.